Kita akan mulakan kupasan kali ini dengan beberapa baris ayat yang pada pandangan pertama nampak sangat ringkas. Tapi ayat-ayat ni sebenarnya direka bukan cuma untuk didengar, tapi untuk dirasai. Ia adalah kunci kepada satu strategi yang sangat teliti untuk 5 hari pertama persekolahan, terutamanya bagi murid-murid berkeperluan khas. Cuba dengar betul-betul, ini bukan sekadar ucapan selamat datang yang biasa kan. Setiap jeda, setiap perkataan yang dipilih tu, semuanya adalah sebahagian daripada skrip yang lebih besar. Persoalannya, dari mana datangnya skrip ni dan kenapa ia direka dengan begitu rapi? Jom kita fahami bersama. Segalanya bermula dengan suara. Ya, suara guru. Dalam program ni, suara bukanlah sekadar alat untuk bercakap. Ia adalah alat pertama untuk membina sebuah jambatan kepercayaan. Okey, apa yang kita tengok dekat sini bukanlah cadangan biasa tau. Ini adalah satu profil vokal yang sangat spesifik, sebahagian daripada modul orientasi untuk guru pendidikan khas di Malaysia. Setiap ciri, daripada nada yang sentiasa tenang sehinggalah kepada senyuman yang boleh kita dengar dalam suara, semuanya adalah strategi psikologi yang disengajakan. Tujuannya untuk serta-merta kurangkan rasa risau dan wujudkan zon selamat. Jadi, untuk apa semua ni? Misi utamanya sangat jelas. Sebelum mana-mana buku teks dibuka, fokusnya adalah pada emosi dan rutin. Kenapa? Sebab bagi ramai murid berkeperluan khas, dunia ni boleh jadi satu tempat yang sangat bising dan tak menentu. Program ini berdiri atas 3 tiang utama. Yang pertama dan paling penting sekali ialah emosi. Otak yang rasa terancam atau cemas tak boleh belajar. Jadi, matlamat pertama ialah untuk bina rasa selamat. Lepas tu, barulah datang rutin untuk wujudkan kebiasaan dalam dunia yang mungkin nampak kelam kabut. Dan akhir sekali, penyesuaian untuk bantu mereka beralih dari zon selesa di rumah ke persekitaran baharu. Pendek kata, kesediaan emosi adalah segalanya. Dan misi besar ni dipecahkan pula kepada 5 langkah yang berperingkat. Ia bermula dengan penyesuaian diri dengan ruang fizikal. Kemudian membina rasa selamat dari dalam. Hanya lepas tu, barulah rutin diperkenalkan. Dari situ, ia berkembang kepada interaksi sosial. Semua langkah ni direka untuk capai satu matlamat akhir, membina landasan yang positif untuk pembelajaran sepanjang tahun. Sekarang, jom kita tengok macam mana misi besar ni dilaksanakan dalam jadual harian yang sangat terperinci hari demi hari. Hari Isnin, hari pertama. Matlamatnya adalah untuk cipta satu tanggapan pertama yang selamat. Tujuannya, nak bina kepercayaan. Aktiviti macam sambutan guru penyayang ni memastikan setiap murid disambut secara peribadi. Tak ada tekanan, tak ada paksaan. Hanya satu mesej, kat sini kamu diterima. Kad emosi pula bagi mereka cara untuk berkomunikasi tanpa perlu bercakap. Reka bentuk program ni sebenarnya sangat bijak. Ia bergerak macam bulatan yang makin membesar. Bermula dengan pastikan individu tu rasa selesa dengan diri sendiri dan persekitaran sebelum perlahan-lahan mengembangkannya kepada interaksi dengan kawan-kawan. Menjelang hari Rabu, selepas asas kepercayaan dan rutin dah dibina, barulah fokus beralih kepada kemahiran sosial. Melalui tema Aku dan Kawanku, aktiviti macam berkongsi mainan atau belajar tunggu giliran bukan lagi sesuatu yang menakutkan sebab ia berlaku dalam persekitaran yang mereka dah rasa selamat. Jadi inilah perjalanan emosi sepanjang minggu. Ia bermula dengan membina kepercayaan, kemudian membentuk rutin yang menenangkan, lepas tu belajar bersosial dengan selesa, faham erti keselamatan dan akhirnya pada hari Jumaat ia adalah hari untuk merayakan. Merayakan sekolah sebagai tempat yang seronok dan milik mereka. Untuk pastikan pendekatan ini berjaya, ia dipandu oleh beberapa prinsip teras yang tak boleh dirunding. 4 prinsip ni adalah nadi program ni. Pertama, fleksibel. Sebab setiap murid tu unik kan? Kedua, tiada paksaan. Kenapa? Sebab paksaan mewujudkan ketakutan dan ketakutan adalah musuh utama kepercayaan. Ketiga, pendek dan konsisten untuk kurangkan beban fikiran dan bina memori. Dan akhir sekali, visual dan isyarat. Sebab komunikasi bukan hanya tentang perkataan. Ia adalah tentang memastikan setiap murid difahami. Jadi, apa pengajaran terbesar yang kita boleh ambil daripada pendekatan yang penuh empati ni? Mesej utamanya ialah pelaburan dalam keselamatan emosi pada 5 hari pertama bukanlah satu bonus. Ia adalah prasyarat untuk pembelajaran. Bila kita wujudkan rasa selamat dan percaya, kita sebenarnya sedang membuka kunci potensi murid untuk belajar, berinteraksi dan berkembang bukan untuk seminggu je, tapi untuk sepanjang tahun.
Dan ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir. Kita dah lihat model ni dalam konteks pendidikan khas, tapi prinsipnya sangat universal. Cuba kita fikirkan sejenak, bagaimana kalau setiap permulaan baharu dalam hidup kita, hari pertama di sekolah, di tempat kerja baru atau dalam mana-mana komuniti, dibina di atas asas rasa selamat yang sama? Agak-agaknya apa yang mungkin akan berubah?